Apa yang saya difahamkan oleh pihak prasarana ialah train yang tergelincir itu akan diangkut dan dikeluarkan pada hari ini. Selepas train ini dikeluarkan, maka kerja-kerja untuk membaiki track akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari, dan dijangka track ini akan dimulakan semula, diaktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan mengambil hampir seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal, namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan. Sekarang ini untuk sementara waktu, beberapa hari ini, train daripada Ampang ke KL, ke Sentul Timur, perlu berhenti di sini dan berpatah balik ke kawasan Ampang. Jadi untuk memudahkan ataupun memberikan ruang kepada kerja-kerja perbaikan track berlangsung. Memang salah satu track itu tak boleh digunakan sekarang ini. Yang pertamanya kerana train yang tergelincir masih berada di atas landasan. Kita perlu keluarkan melalui crane, sebab crane terpaksa mengangkut train itu untuk kembali ke atas landasan melalui bogi bantuan. Kerana apa yang berlaku semalam ialah apabila train itu tergelincir, dia keluar daripada track. Jadi untuk mengangkut train itu kembali ke atas track, dia memerlukan crane untuk membantu. Apa yang berlaku semalam, pada awalannya kita mendapati bahawa switch box ataupun switch station yang sepatutnya menghala ke Putra Heights, gerabak pertama berada di atas landasan yang betul. Tetapi selepas gerabak pertama, gerabak-gerabak seterusnya berada di atas landasan yang ke arah Ampang. Jadi ada dua hala untuk keseluruhan 6 gerabak tersebut. Ini menyebabkan apabila ia berlaku, force di belakang itu menarik keluar gerabak pertama. Jadi gerabak pertama derail, gerabak pertama dan kedua derail secara keseluruhan. Dan itu yang berlaku, dan melihat bahawa ada 6 gerabak, 2 gerabak pertama itu berada di luar landasan secara keseluruhannya. Jadi ini yang berlaku semalam. Punca kejadian mengapa switch station itu ataupun switch gear itu tidak berfungsi dengan baik, sepatutnya berfungsi secara automatik, perlu disiasat dengan rapi. Itu sebabnya semalam saya telah mengumumkan bahawa yang pertamanya, selain daripada siasatan dalaman oleh prasarana, Kementerian Pengangkutan telah menubuhkan satu pasukan petugas khas yang bebas daripada prasarana. Tidak ada wakil prasarana dalam pasukan petugas khas itu, untuk menyiasat secara bebas punca kejadian dan untuk melihat apa sebenarnya berlaku, sama ada ia adalah human error ataupun kerosakan sistem ataupun sistem failure. Itu perlu dikenal pasti. Pasukan petugas khas itu akan diketuai oleh Brigadier Jeneral Tan, yang merupakan ketua pengarah BSKU, dalam Kementerian Pengangkutan, dan memang beliau ada banyak pengalaman. Beberapa pasukan petugas khas untuk menyiasat beberapa kemalangan sebelum ini memang diketuai oleh beliau, dan kita juga akan mendapat kepakaran dari beberapa pakar yang terlibat dalam rail engineering untuk menduduki dalam pasukan petugas khas ini. Tema rujukan dan keahlian pasukan petugas khas akan diumumkan dalam masa terdekat, dan pasukan petugas khas ini akan diberikan tempoh maksimal 30 hari untuk menyediakan satu laporan, dan laporan itu akan dikemukakan kepada Jamaah Menteri untuk tindakan susulan, dan laporan itu juga akan dihebahkan kepada umum sebagai transparansi kepada pihak orang ramai. Ini tindakan yang kita ambil, dan pihak APAT pula akan membuka kertas siasatan terhadap kes ini. Pasukan petugas khas itu ialah bukannya untuk apportion blame, dia hanya melihat kepada punca kejadian. Jadi apa tindakan punitif akan diambil oleh pihak Agensi Pengangkutan Awam Darat di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010.